Pelakuan mengintip di tandas awam ni bukan saja satu perbuatan yang nakal, tetapi kurang ajar. Orang yang melakukan pelakuan seperti ini adalah orang yang sakit jiwa dan boleh dikaitkan dengan paraphilia disorder. Seorang pembantu restoran didenda RM3,500 oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah mengintai seorang wanita di tandas stesen transit aliran ringan Sentul minggu lalu. Apa benda paraphilia ini? Paraphilia ini ialah tarikan seksual secara tidak biasa yang mengganggu kehidupan orang lain. Pemuda ini telah pun membuat pelakuan mengintai di tandas awam, iaitu di tandas LRT Sentul. Apa pasal gamaknya asyik nak buat roja-roja yang tak ada faedah ini, tak tahulah. Tapi dia tak sedar dia mengganggu orang, mengganggu hidup orang lain, yang boleh menyebabkan mangsa menjadi trauma, rasa takut, dan mungkin orang yang menjadi mangsa ini akan hilang keyakinan untuk berada di tempat awam. Tambah lagi kalau nak masuk tandas pula. Apa hanya masuk je tandas, udah dia terasa orang mengintai dia je. Takkan menyusahkan hidup orang. Jadi individu yang suka mengintai ni ialah individu yang sakit jiwa. Walaupun dia tahu benda tu salah, dia masih nak buat. Asyik nak mengintip orang. Sekarang kalau orang mengintip dia, marah pula. Begitu jugalah kadang-kadang kita duduk bukan saja di tandas awam, kita duduk di kawasan kejiranan. Ada je yang nak mentia kita, nak mengintai kita daripada jauh. Seronok dia menengok hair orang. Duduk dalam gelap-gelap tu, ngintip orang, ngintai orang. Seronok sangat gamaknya buat perangai orang itu.